finally kita akhirnya dapat juga visit kedai kafe dekat JB yang satu ni. Dekat mana tu? Dekat Hanya Satu. Sebab apa excited? Sebab makanan dia dekat sini semua best-best dan sedap gila. Yang korang kena datang sendiri dan try. So sekarang kita tak nak buang masa korang cakap panjang lebar, just tunjuk makanan terus. So kita order 2 jenis pasta. So tanpa membuang masa korang, jom kita dive in. Sejak akhir-akhir ni Marina memang buang terbiar asyik minum air manis saja. Okay, by the way, ais strawberry ni sedap. Okay, sekarang kita dah tak ada dah acah-acah nak coffee lover ke apa semua, tak ada. Kita tetap malah akan minum ais strawberry je. Kemudian menu well known Marina adalah Oglio ataupun Aglio, kita tak tahu nak sebut. Pasta favourite kita yang ini Oglio Brown. Guys, first bite je kita dah jatuh cinta tau. Kita tak naklah memuji lebih-lebih, nanti orang cakap kita membongak. Tapi kita tak tipu guys, memang sedap. Menyesalnya baru sekarang kita datang kedai dia. Setelah sekian lama orang cakap pergilah Hanya Satu, try makanan dia best-best. Kita macam no. Tapi sekarang terus rasa tumbuk muka sendiri. Sedap guys, korang memang kena datang dan visit dekat sini. So guys, tak dilupakan juga dekat Hanya Satu ni ada Bell Coffee juga. So sesiapa yang biasa bagi dekat Dato' On, rindukan Bell punya coffee dan juga dia punya pastry, ada dekat Hanya Satu ni. Tapi kalau korang nak makan spaghetti apa semua, korang boleh directly order dengan Hanya Satu, cookies dengan air dengan Bells. Diorang berdua ada di dalam satu kedai yang sama. So korang just waste saja Hanya Satu and then akan sampai dekat sini. Saja je kan Bells ni nak bagi kita gemuk. Nanti makan dia punya sweet-sweet, lepas tu terpaksa lah pula makan berat-berat, lepas tu minum air manis lagi. Aduh. Disebabkan makan pasta je perut tak kenyang, kita add on lah Wahyu yang macam dekat Don Don Kilok 10 KL tu. Beef ni pun sama ya, sedap juga. So far malam ni Marina rasa sangat puas hati, sangat kenyang. Sebab kita dapat makan makanan yang sedap dan kita tak sabar nak share dengan korang. So guys, itu saja pada malam ni. Kita jumpa korang lain kali dekat kafe tempat lain pula. Ayolah sama-sama mencari tempat untuk menggemukkan diri kita. Bye-bye.